Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk book summary kali ini, kita kongsi mengenai The Psychology of Money. Buku ini yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini diterbitkan pada September 2020 dan setakat 2025, lebih 7 juta salinan terjual di seluruh dunia. Buku ni memang tak macam buku kewangan yang lain. Kalau kita baca buku kewangan yang lain, lazimnya akan cerita pasal tips kewangan, macam nak jadi kaya, nak invest kat mana, apa kita perlu buat dengan duit kita, strategi ini, strategi itu. Sebaliknya, buku ni lebih fokus pada kenapa kita buat keputusan kewangan macam tu. Kenapa kita invest macam ni. Kenapa orang ni berjaya. Kenapa orang ni gagal. Dalam erti kata yang lain, dia cuba fahamkan psikologi di sebalik tindakan yang berkaitan dengan duit. Kenapa orang ni buat keputusan macam ni? Kenapa dia buat keputusan macam tu? So dalam book summary ini, saya kongsikan 10 poin utama yang saya rasa manfaat dan saya rasa juga mungkin memberi manfaat kepada tuan-tuan. So start je buku ni, dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang kekayaan versus kekayaan material. Apa itu kekayaan sebenar? Kekayaan sebenar adalah benda yang kita tak nampak. Contoh apa? Contoh simpanan kita, pelaburan kita, our security, duit-duit yang kita simpan untuk long term. Sebaliknya, kekayaan material yang kita nampak. Macam kereta mewah, kereta Ferrari, rumah banglo, penthouse. Bukanlah petunjuk sebenar tentang kekayaan. Tapi kita selalu salah lah. Kita selalu judge orang macam ni. Bila apa yang kita nampak. Tak, sebenarnya apa yang kita tak nampak itu adalah kekayaan sebenar. Iaitu macam mana dia simpan aset dia, macam mana dia investkan, dia macam mana dia berkembangkan daripada masa ke semasa. Manakala orang yang suka tunjuk kaya ni, yang suka berlagak sikit lah kan, dia apa-apa asalkan bergaya ni, tayang-tayang sini, tayang sana, sebenarnya dalam buku ni akan kata dia akan buat kita lebih ataupun kita akan spend berlebihan live dalam lifestyle itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nasib dan juga risiko, luck and risk. Dalam dunia kewangan ada banyak faktor yang tak boleh kawal. Macam mana kita nak kawal? Tak boleh kawal. Sebab itu, ada benda yang sebenarnya luck, nasib dan juga berisiko. Kadang-kadang kekayaan ataupun kejayaan kewangan bukan hanya datang daripada kemahiran, tapi juga faktor nasib. It's just your luck. You invest itu. Penulis bawa contoh tentang orang yang berjaya disebabkan keadaan yang baik dengan keputusan yang dibuat tepat pada masa. Kadang-kadang dia gagal bukan sebab apa? Sebab dia buat keputusan yang salah pada waktu yang salah. So risiko ni terlalu besar. So dalam buku ni dia ajar untuk kita faham, untuk bersikap realistik dan memahami bahawa nasib boleh memainkan peranan yang besar. Alright, yang ketiga, menyimpan ataupun menabung. Mesti dia kata bosan menyimpan menabung, semua orang tahu kan dalam buku ni kata. Tak, tapi menabung ni dia bukanlah untuk kita simpan tabung untuk kita pergi travel, untuk beli barang mewah, tak. Apa yang penting, menabung ni untuk kita ada kebebasan dan ketenangan fikiran. Bila kita ada simpanan, kita ada pilihan. Kita boleh buat keputusan yang lebih baik dalam hidup tanpa rasa tertekan sebab kewangan. Sebab apa? Ada simpanan. Bila kita tak ada simpanan, itu yang keputusan yang kita buat kadang-kadang tidak berapa tepat. Poin yang keempat, the power of compounding. Ni topik yang Housel tekankan yang sangat kuat, dia panggil compounding. Okay? Impak dia sangat besar, tapi perlukan kesabaran. Kalau kita simpan atau labur secara konsisten dan kita pastikan dia compound, walaupun jumlahnya kecil, lama kelamaan dia akan berkembang dengan sendirinya. Hasil cerita macam kita tanam pokok. Awal-awal memang tak nampak apa-apa. Betul? Tapi lama-lama pokok ni akan tumbuh besar dan memberi hasil. Jadi kalau kita nak kaya, sabar dan disiplin itu penting. Tapi benda ni yang susah lah kan. Nak bersabar dan berdisiplin. Nak tengok macam mana the money grow. So poin yang kelima, behavior atau tingkah laku sebenarnya lebih penting daripada knowledge yang kita ada. Behavior kita sebenarnya lebih penting. Housel cakap kadang-kadang orang yang paling pandai dalam kewangan pun boleh buat kesilapan. Tak semestinya kita power dalam matematik. Zaman-zaman SPM dulu ambil apa? Ambil prinsip account, dapat A+, kan? Tak semestinya kita akan berjaya. Sebaliknya, behavior dengan duit jauh lebih penting daripada knowledge yang kita ada. Contoh macam ni. Ada orang dia tahu banyak tentang kewangan. Tapi kalau dia tak boleh kawal emosi, keputusan yang dia buat mungkin berisiko tinggi. Sebaliknya kalau kita boleh kawal emosi, jadi sabar dan buat keputusan dengan bijak, itu lebih penting daripada hanya tahu teori kewangan semata-mata. Make sense kan? Alright? So you need to control your emotion. Kan? Lebih pada knowledge lah. Kadang tahu banyak benda tapi buat keputusan yang salah. Poin yang keenam, kewangan peribadi adalah peribadi lah. Your personal
punya finance is your personal lah kan. Semua orang ada cara dan tujuan masing-masing dalam uruskan kewangan. Jadi tak ada pun cara ni betul ke, cara ni salah. So kalau you rasa cara itu betul, betul lah. Ada orang suka risikokan duit dengan pelaburan yang tinggi. Ada orang lebih selesa simpan dalam account bank, dalam fixed deposit. So apa yang penting kita kena tahu apa yang kita mahukan. Dan keputusan kewangan kita, keperluan kita sendiri. So ini adalah kebebasan dalam membuat pilihan. Tak adalah orang kata kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat tak. Your personal is your personal. Your personal expenses, your personal budget, your personal finance is your personal lah. So yang ketujuh, risiko dan ketidakpastian. Hustle juga ingatkan hidup ni penuh dengan risiko. Penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. So dalam dunia kewangan, kita terlalu berhati-hati dan tidak ambil risiko langsung, kita mungkin tak dapat apa-apa pulangan. Yang kecil maupun besar. Tapi kalau kita terlalu berani, ambil risiko yang melampau-lampau, kita juga mungkin boleh hilang banyak lah. Kehilangan yang besar. Jadi kita kena pandai cari keseimbangan, the balance antara mengambil risiko dan mengelakkan kerugian yang besar. So yang ke-8, ruang untuk lakukan kesilapan. Apa maksud ruang melakukan kesilapan ni? Maksudnya kita janganlah harap semuanya perfect. Dalam merancang kewangan, Hauser nasihatkan supaya kita ada sedikit ruang untuk benarkan untuk kita lakukan kesilapan. Kita tak boleh pastikan semua benda ni perfect kan. Kita kena ada margin keselamatan atau safety net. So jangan terlalu yakin atau overconfident dengan buat keputusan. Bila kita ada ruang buat kesilapan, so bila kita buat satu benda yang salah, bukanlah saya minta dalam buku ni nak kata kita buat salah. Tapi bila kita buat salah, kita rasa pressure sangat sebab kita tahu mungkin ada sedikit kesalahan dalam buat keputusan. So dah 8 poin kan, ada lagi 2. So poin yang ke-9, sejarah atau konteks itu penting. Kita kena faham sejarah. Kita kena faham konteks semasa. Kadang-kadang keputusan yang kita buat sekarang tak sama dengan apa yang berlaku sebelum ini. Atau apa yang kita buat hari ini tak sama yang akan berlaku pada masa yang akan datang. So sometimes we need to know trend kewangan, kitaran ekonomi, apa yang berlaku sebelum ini. Supaya kita boleh buat keputusan yang lebih bijak. So point terakhir ataupun the last point yang ke-10, kebahagiaan dan duit. Okay? Happiness versus money lah kan. Akhir sekali, saya ingin ingatkan duit boleh bagi kita rasa selamat, boleh rasa tenang. Tapi tak semestinya duit itu akan buat kita rasa bahagia. Kebahagiaan datang daripada banyak faktor, banyak perkara. Bukan hanya benda yang kita boleh beli dengan duit. Jadi walaupun duit itu penting, menurut Husserl, kebahagiaan datang daripada keseimbangan dalam hidup. Secara keseluruhannya, buku The Psychology of Money ini banyak mengajar tentang bagaimana keputusan dibuat, kenapa orang tu buat macam ni, kenapa keputusan tentang duit ini, kenapa, dan pelbagai lah. Tapi dia bukan cakap apa yang perlu buat, tapi kenapa dia rational, kenapa dia buat keputusan itu, dan bagaimana keputusan yang lebih bijak, yang lebih sabar, dan dia bukan tentang cepat kaya, tapi tentang kawal emosi, tentang kebijaksanaan dalam mengurus kewangan kita. Jadi menarikkan buku ni untuk dia baca. Sekiranya tuan-tuan rasa dia menarik, boleh ambil buku ni, beli dan start read the book. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.